My name is Pujikasi Batisha from the TVPSS crew. Today, we will get to know some of the award recipients better and hear their inspiring stories behind their success. What are we waiting for? Let's go! Apa nama? Nama saya Nur Syairah binti Muhammad Syahir daripada kelas 3 Putih. Apakah perasaan anda apabila menerima anugerah ini? Saya rasa sangat-sangat bangga sebab sebenarnya tak expect pun dapat. Apakah nasihat anda kepada rakan-rakan yang ingin mencapai kejayaan seperti anda? Nasihat saya, first, adab dengan guru. Sangat-sangat penting. Second, dalam kelas, tolonglah fokus. I would like to advise that all of you please jaga your solat. Okay, thank you Syairah. Congratulations. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aisyah Manina daripada kru TVPSS. Pada hari ini bertugas sebagai penemu ramah untuk sesi istimewa untuk majlis pada hari ini. Jom. Ini kita bersama salah seorang pencapaian anugerah, Sarah Syakina. Siapakah yang anda menjadi inspirasi untuk anda berjaya? Ibu bapa saya, tapi sebenarnya saya buat semua benda ni untuk saya sendiri, to impress me, to satisfy myself. Boleh tak akak perkenalkan sikit diri anda? Nama saya Ifa Arisa dari kelas 3 Cekal. Nama saya Muza. Bagaimanakah akak macam menguruskan masa akak dengan pelajaran, dengan aktiviti yang ada? So kalau nak uruskan masa, kena kurangkan main phone lah. Lepas tu kalau macam saya bangun pagi-pagi, awal pagi. Apakah rutin harian atau strategi belajar untuk membantu anda mencapai kecemerlangan ini? Fokus study setiap hari, tidur 8 jam sehari. Terima kasih akak. Okay, sama. Assalamualaikum Puan, saya daripada kru TVPSS. Pada hari ini saya nak tanyalah Puan macam apa perasaan Puan lah dengan lepas dah berjaya melaksanakan program majlis tadi. Kita rasa berbangga lah ya. Kalau kita tengok tadi ramai murid-murid kita sebenarnya sangat cemerlang lah dari segi akademiknya. So saya memang kita akan sentiasa lah mengadakan majlis-majlis seperti ini sebab kita nak appreciate ataupun kita nak menghargai pelajar-pelajar yang cemerlang dalam bidang akademik. Kalau Puan boleh bagi satu nasihat, apakah nasihat tu ya, nasihat yang Puan boleh bagi untuk pelajar-pelajar lain yang mungkin interested nak naik atas pentas? Okey, nasihat saya, kenapa saya adakan majlis ini, saya tak buat hari Sabtu. Kalau hari Sabtu mungkin kita boleh panggil parent dengan murid saja. Tapi saya adakan pada hari biasa dan kita tak menjemput parent di luar sana. Kita hanya menjemput murid-murid lain yang tak naik ke pentas tu supaya melihat rakan-rakan mereka naik ke atas pentas kan. So ini merupakan satu motivasi lah pada murid-murid lain, dan saya percaya murid-murid lain pun ada hasrat untuk lebih cemerlang daripada kawan-kawan mereka. Itu saja daripada kami. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih juga ya, terima kasih tahniah kepada TVPSS SMK Jalan 3. Tahniah sekali lagi.